Hari ini kita akan belajar Jom Bijak Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan tunjukkan kepada kamu semua bagaimana untuk kita nak membuat circuit ini di dalam breadboard. Okey. So kalau kita perhatikan circuit ini, dia ada dua chip. Satu adalah chip 7432 iaitu gate OR, ada dua gate OR kita pakai, dan satu lagi adalah chip 7408 iaitu gate AND. So first thing, kita kena dapatkan breadboard dulu dalam Tinkercad. Okay. Kemudian selepas kita dah dapat breadboard, macam biasa kita cari gate OR. Kalau tak ada di sini, kita just type sahaja macam tu. Okey, tengok OR gate ada tak? Okey. Sebab dia banyak sangat OR, jadi susahlah kita nak cari. Dia ada XOR kat sini kan. Okey, kita cari je 7432 ada tak? Okey, 7432 ini adalah gate OR. So letakkan gate OR dekat tengah-tengah breadboard lah. Saya letak macam tu. Kita pakai, kalau kita tengok dari sini, kita pakai dua gate OR. Jadi dalam satu chip ni ada 4 gate OR. So satu chip sudah memadai. Kemudian kita cari gate AND. Gate AND adalah 7408. Okey. Letak juga di sebelah dia. Okey. So kita dah ada dua. So gate AND pun kita tengok gate AND ada satu. Jadi ini ada 4 gate AND. So cukup lah. And what's next? Okay. Selepas kita buat yang tu, first kita connect kepada power supply dulu. Okay, cari power supply. So ini adalah power supply. Saya letakkan power supply dekat sini. Okay, voltage 5. Current macam biasa kita connect kepada 5 mV 1.05. Okay. And then yang wire negatif kita letakkan di sini. Okay. So macam tu, saya ubahkan wire negatif ini kepada kali hitam lah. Okay, kemudian saya nak buat satu lagi wire. Yang ini adalah wire positif. Connectkan kepada wire positif di sinilah. Okay, buat pergi cantik-cantik sikit. Okay, macam tu. So once bila kita dah buat macam ni, so meaning kita dah connectkan lah rail ni negatif dan rail ini positif. Awak juga boleh pakai rail dekat bawah, tak ada masalah. Kalau nak guna rail kat bawah, just negatif ni letak di bawah ni. Okay. So boleh juga kita buat macam tu. For example, kita buat macam ni. Yang ni adalah kita guna satu di yang atas ni kita pakai positif, yang bawah kita pakai negatif. Ikut keselesaan awak lah. So hari ni saya nak buat connection yang macam ni. And then lepas tu untuk kita nak hidupkan dua-dua IC ni, so kita kena bagi power dan ground dekat dia. So power dia ada VCC dekat kaki 14, ground dekat kaki 7. Kalau dalam Tinkercad ni,
senang, awak pergi je dekat kaki dia, awak dah boleh nampak dia punya pin tu connected ke mana. Tapi kalau kat dalam litar sebenar, awak kena tengoklah kepada datasheet. So saya nak connectkan power ke real power, so saya connectkan power kat situ. Ok, kemudian untuk 08 pun sama, power dia saya connectkan kat sini lah. Ok, so yang ini pula saya akan connectkan rail untuk ke kaki negatif ataupun kaki ground. So saya gunakan wire hitam. Ini pun sama. Ok, once bila kita dah dalam keadaan macam ni, so sekarang kita punya kita punya IC ataupun kita punya IC ni dah boleh diaktifkan lah. Dia boleh gunalah gate-gate yang dekat dalam ni. Ok, and then selepas kita dah selesai buat IC ni, so kita tengok balik kepada gambar rajah ni. So dekat gambar rajah ni kita akan ada dua input A dan B, kemudian output adalah X. Okay, seperti biasa dalam sebelum-sebelum ni kita pakai input, kita gunakan dip switch. Okay, dip switch. So kita tengok dip switch ada berapa. So kita pakai yang 4 bit. Okay, kita pakai dip switch 4 bit. Okay, and then kita connect bit switch macam biasa. Bit switch kena connect ke satu kaki ke positif. Okay, satu kaki kita connect ke, kita pakai dua dip switch. Saya pakai switch, kita kena pakai, kalau kita tengok sini, ialah A dan B. So kita pakai dua dip switch. So saya pakai dip switch 1 dan dip switch 2 lah. Okay, kemudian kalau nak tahu macam mana connection untuk dip switch ini ataupun connection yang kita guna sebelum ni, so boleh tengok dalam video-video yang sebelum ni lah, macam mana kita nak connect dia. Hari ni kita hanya ada litar yang tak lengkap, litar yang ini saja. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak buat input volt, macam mana kita nak supply input dekat IC, dan juga macam mana kita nak keluar output X ni. Yang ni dalam lab sebelum-sebelum ni saya dah tunjuk. Okay, so awak boleh refer balik. And then kita nak buat pull down resistor. So ambil resistor, ataupun kalau kita biar macam tu, so resistor ni, so ambil resistor, letakkan satu dekat rotate dulu. Okay, so satu resistor kita letak dekat satu kaki, letak dekat sini dengan resistor ni 1 kilo ohm. Okay, dah ada 1 kilo ohm. Kemudian ambil satu lagi, so kita buat pull down resistor. So dekat kaki ni, dekat sini adalah tempat kita output, then kaki sini adalah input dia, nak masuk input. So satu lagi kaki kita connectkan dia ke ground. Okay, yang ground saya letak wire hitam lah. Alright, then kita buat resistor yang sama. Okay, kita buat untuk switch yang nombor 2. So switch nombor 2 saya sambungkan sebelah dia, ataupun saya boleh juga sambung ke sebelah sini, tak ada masalah. Okay, satu. Okay, yang pastinya kita tak mau line ni tak mau masuk dekat mana-mana line dekat sama ada switch ataupun kaki dia lah, sebab dia connected dengan each other. Alright, then saya sambung satu kaki lagi, sambungkan dia ke sambungkan dia dekat ground. Okay, so kita dah sambung dia pada ground lah. Okay, kemudian bila kita dah siap yang ini,
So sekarang ini adalah kita nak buat switch lah. So dekat mana dia punya input dia, sinilah kita nak kena letak dia punya input, sini dan sini, mana-mana lah Okay, saya gunakan yang ini. Okay, then sekarang ni kita tengok balik kita punya gambar Raja Litar. So gambar Raja Litar kita ada satu gate AND dan satu gate AB ni masuk ke gate AND dan juga gate NOR. Okay, so sekarang ni saya akan gunakan, kalau untuk gate gate OR ni saya akan gunakan gate 1 dan gate 2, iaitu kaki 1, 2, 3 dan juga kaki 4, 5, 6. Untuk gate AND pula saya akan gunakan kaki 1, 2, 3. Okay, which is 1, 2 adalah input, 3 adalah output untuk gate 1 lah. Okay, so sekarang ni kita nak buat yang bahagian input dulu pun boleh, kita nak buat yang bahagian ni pun boleh. So sekarang ni saya buat daripada bahagian input dululah. Alright, so bila dah dapat input ni, so kita tahu kita akan masuk ke kaki gate OR yang pertama lah, which is yang ni adalah 1, 2, 3 kaki dia. So ini adalah kaki 1, ini adalah kaki 2. So kita ambil wire. Okay, kita ambil wire. Untuk switch 1 kita masuk ke A, kita connect ke kaki 1. Okay, untuk input ni saya letakkan dia color biru lah. Okay, saya letakkan dia color biru. Okay, untuk yang kaki yang kedua ni, so ini adalah switch yang pertama, and then switch yang kedua saya letakkan dia berdekat kaki yang kedua, macam tu. Okay, so saya dah letakkan dia dekat kaki yang kedua. Okay, so kita boleh namakan dia lah. Kalau kita nak namakan boleh. So ini adalah nama B lah. Alright, so bila kita dah ada switch 1, switch 2, kemudian kita tengok balik litar tu dia bersambung pergi ke AND juga. Okay, litar 1, IC kaki 1, kaki 2 sambung, kaki 1 sambung dekat B, kaki 2 sambung dekat A. Mana-mana pun tak ada masalah. Okay, sebab dia sama je kaki A dan kaki B. 1, 2 ke, 1, 2 ke, 2, 1 ke boleh. Okay, tapi saya buat follow yang macam saya cakap, yang ni kaki 1 sambung B, kaki 2 sambung kat A. Okay, so B adalah yang ni lah. So kaki ni saya sambung lagi dekat B, dekat litar sini, dekat gate N ni. Okay, lepas tu satu lagi kaki ni, tadi kita kata kaki B sambung dekat kaki 2, B sambung dekat kaki berapa, tengok. Kalau macam ni kita nampak B sambung dekat kaki 1 kan, kaki 1 untuk gate N. Okay, so kita ambil B, kita sambung dekat kaki 1 kat N lah, macam tu. Then yang ini pula kaki A, kita sambung dekat kaki 2 gate N. So dapat macam tu. Alright, now bila dah siap yang ni, apa lagi next yang kita perlu buat? Kita tengok balik dekat sini lagi lah. Okay, kita pergi ke sini pula. Alright, pergi ke sini. So kalau kita nampak dia, kita pergi kat sini, so dia output daripada logic gate yang pertama, iaitu OR gate yang pertama, dia masuk kepada input kepada OR gate yang kedua ni, menggunakan satu wire lah, W1. Okay, so OR gate yang kedua itu adalah input ni, output sini masuk input sini, nampak? Input masuk output. Sorry, ni output kan, output sini masuk kepada input yang gate kedua. Ni output. Okay, output masuk kepada output masuk ke input 2A. Input output 1 masuk ke input 2A. Okay, so saya guna wire lain sikit bagi nak membezakan. Saya guna wire kuning. Ini adalah output masuk dekat
input dekat sini. Okey. Lagi satu. Tengok lagi satu. Output daripada gate N masuk ke dalam satu kaki 2 ataupun kaki 4. Ni kaki 4 dan kaki 5. Okey, gate yang kedua untuk OR. Ini adalah output daripada N. So output daripada N, kalau kita tengok kat sini, output daripada N dekat sini lah. Okey, output dari N kita masukkan ke kaki nombor ni, input 2B. Okey. So saya ambil kaki output dari N, saya masukkan ke kaki input untuk gate nombor 2. Okey, nampak? So dia dah connected macam tu lah. Okey. Kemudian bila dah siap yang itu, kita nak buat dia punya output. So sekarang kita dah siap kawasan ni, lepas tu kita nak cari dia punya output. Output dia daripada kaki nombor 6 ni lah. Okey, kaki nombor 6 kita nak tarik dia ke output. So saya akan tarik dia kaki nombor 6 ni. Saya akan tarik dia pergi ke litar output. Okey. So yang nombor kaki last saya letakkan kali hijau. Okey. So yang ni saya akan tarikkan ke litar output dia, saya akan tarikkan ke apa nama tu, litar output. So litar output kita perlu, yang pertama sekali kita perlu connectkan dengan satu resistor. Resistor berapa? Resistor 330 ohm. Okey, orange brown. Kemudian kita masukkan LED. So LED ni yang mana satu cathode, yang mana satu anode. So kita nak masuk anode dalam ni kan, sebab dia positif kan. So kita nak masuk anode, tapi yang ni dia cathode dalam sebelah situ. So kita just mirrorkan saja kat situ. Okey. So mana dia? Okey. Kita mirror kan. Okey, so jadi macam ni. So kat sini adalah anode, ini adalah cathode. Okey, ambil dia, drag dia masuk ke sinilah. Okey, yang ni kalau tak nampak, letak situ. So yang ni terminal, satu terminal masuk output, output masuk ke terminal kedua, masuk ke dalam anode, bahagian anode. Okey, kemudian yang cathode dia, sambungkan dia kepada, okey, pakai wire hitam, sambungkan dia kepada mana? Kepada kaki negatif lah. Okey. So kalau saya sambung kat sini, saya sambung kaki negatif kat sini, dia bersambung tak? Dia tidak bersambung, sebab yang ni dia bersambung dekat sini saja. Saya dekat macam tu kan. So kita kena ambil wire ni, kita kena sambung dekat sebelah. Okey, oleh kerana dah ada penyambungan kat sini, so saya sambung kat sebelah dia lah. Sambung macam tu. Okey. Kalau tak ada lagi penyambungan kat sini, so just kita boleh direct lah. Ni sebab dah pakai, so saya sambung kat sebelah sana. Okey. So maka lengkaplah litar yang kita buat yang ini. Alright. So selepas kita dah lengkapkan litar ini, alright, so macam mana kita nak tengok? Okey, lengkapkan litar yang ini. So bila kita dah nak buat, kita boleh buat simulation. Okey, so kita dah boleh buat simulation. Okey, semua dah ada, dah lengkap power supply. So kita boleh start the simulation. So bila kita dah start simulation ini, dia mulakan dengan 00. Kemudian kita boleh check lah 01, lampu nyala, 11 lampu nyala, 10 lampu nyala, 00 lampu padam.
So macam mana kita nak check benda ni adalah dengan kita dapatkan persamaan boolean dia lah. Persamaan boolean daripada persamaan inilah. So kalau persamaan boolean daripada persamaan ini adalah A tambah B. Okey. A tambah B. Ni tambah dengan A darab B. So A tambah B tambah dengan A darab B. So kita dapat persamaan boolean dari dekat situ. Okey. Satu lagi yang kadang-kadang ada bila kita buat Tinkercad ni, kita tak dapat jawapan ataupun jawapan yang kita buat tu tak betul. Jadi macam mana kita nak buat troubleshooting? Contohnya, saya buat contoh kat sini. Wire ni kita nak sambung kat switch ni kan. Tapi tiba-tiba kita tak sambung. Kita buat macam ni, dia dah sambung, okey lah. Tapi kadang-kadang, sekejap, saya tunjuk contoh lah. Kita tersalah sambung ataupun kita tak sambung. Okey. So contohnya saya tak sambung. Saya sambungkan ke terlebih sambung kan. So saya tersambung di situ. Okey, jadi walau kita boleh tengok dari sini mana yang salah, ataupun satu cara yang lebih mudah, kita boleh tengok dekat atas ni, schematic view. Okey, yang ni dalam bentuk breadboard. So schematic view kita boleh nampak kat sini. Alright. So dekat schematic view ni kita boleh nampak kita punya penyambungan tadi tu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini penyambungan yang schematic view tadi tu, kita sepatutnya ada dua kan, ada dua resistor. So resistor, ada resistor 1K kan. So sepatutnya dia perlu sambung. Okey, bila kita start dia tak ada. Okey, lepas tu dia tak bagi jawapan yang salah. So kita tengok kat sini. Okey, schematic ni. Okey, so dari schematic ni kita nampak pasal apa dia macam betul. Sebenarnya saya connectkan dekat sini. Okey, so output dia, kalau kita tengok daripada input dia, sepatutnya input dia memang di sinilah, pull down resistor dia, input dia satu sambung sini, satu lagi mana dia, pull down yang ni kan. Nampak ni, input yang kaki B ni, input ni tidak bersambung. Nampak kan? Sebab kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, okey, gambar rajah ni, ini adalah wire nak ke input kan, wire ni nak ke input. So sepatutnya wire dia mestilah daripada switch 1 ni lah, switch 1 ni ataupun resistor ni, resistor apa, resistor 3 lah, R3 kan. So resistor 3. So bila kita tengok kat sini, mana resistor 3? So resistor 3 ni lah. So bila kita tengok kat sini, resistor 3, kaki yang nak sambung ke kaki 1 dia ataupun kaki 2 untuk AND, kaki 1 untuk OR tidak bersambung. Nampak? Dia tidak bersambung. Jadi bila dia tidak bersambung, makna kata ada something yang tak kena lah. Okay. So memang kita tengok balik, oh di sini tak bersambung. So itu adalah salah satu cara untuk kita nak troubleshooting lah. So bila dia dah macam tu, so kat sini baru kita nampak, okay, resistor 3 ni kan, ni resistor 3. So resistor 3 dia dah bersambung balik lah. Okay, dia dah bersambung dengan kaki resistor 3 tadi ni. Ni dia dah bersambung kat sini. Yang ini pun mana tadi? Yang ni pun dia dah bersambung ke
sini. Nampak? Bila dia dah bersambung semua tu, barulah connection kita boleh kita katakan betul lah dan kita boleh buat test. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.